Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal guys. Okey baik, pada malam ini merupakan malam raya yang ketiga dan kita akan sambung semula berkaitan dengan footage ataupun penampakan perkongsian orang ramai berkaitan dengan penampakan ataupun kisah seram yang mereka alami guys. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa lagi guys, jom kita sama-sama melihat akan footage yang dikongsikan oleh orang ramai yang seterusnya. Okey. Okey baik, perkongsian ni masih diambil di tempat yang sama iaitu di Threads Maison Noir ni hari tu. Cuma kita sambung saja guys. Okay, sebab kalau tengok kat komen ni ada 2000 lebih akan komen orang ramai. Jadi perkongsian orang ramai. Jadi kita belik satu persatu lah guys, mana yang dikatakan berkait dengan kisah seram ataupun pengalaman footage yang mereka kongsikan. Okey, daripada Nisana Sar. Okey. Dia kata masa ini tengah intern tahun 2020, jaga butik seorang sahaja. Ni bahagian paling belakang sekali dalam butik itu, iaitu tempat jahit manik ataupun QC. Ruang belakang je yang buka lampu, depan tak buka. Dan masa tu berlagak tak nak ikut kawan yang pergi bengkel sebelah, tinggallah seorang-seorang. Sajalah tangkap gambar post status WhatsApp. Ada member reply kata nampak something, tapi dia tak nak beritahu. Tunggu keluar dari butik tu dulu. Selepas itu tiba-tiba bunyi guli, aku dah start shaking. Aku tak bergerak seinci pun dari kerusi tu weh. Korang nampak apa? Okey, dia kata pengalaman dia bagi gambar lah. Dia duduk seseorang, ada bunyi guli lah. Sebab tu beliau berada di butik. Butik ni nampak macam kedai ataupun rumah kedai begitu aja. So macam rumah kedai So dia kata korang nampak apa? So apa nampak apa? FJ tak nampak apa-apa lah ni. Apa yang FJ zoom ni tak nampak apa. Tapi kita tengok guys, dekat ruangan komen ada tak orang komen. Okay, jom kita lihat. Budak tu kan pucatnya. Okey, ada orang kongsi nampak gambar seperti budak di bahagian baju lah. Okey, nak kena cari benda tersembunyi macam tu susah lah. Okey, memandai je itu bayang dengan baju. Okey. Ya, dekat sini pun ada. Ex-boss saya pun pernah nampak. Saya je yang tak nampak. Okey, ada yang kata dengan baju, bayang daripada baju. Ada yang kata muka budak lah. So, apa pandangan korang berkaitan dengan penampakan tersebut? Okay. Ada lagi tak komen? Okay, kita tengok guys komen-komen yang berkaitan. Ada tak penampakan? Lain slow sikit guys Tak maaf Weh, sumpah tak nampak apa. Aku pun tak nampak apa-apa. FJ pun tak nampak apa-apa Weh, tak ada kepala, tangan kaki, scary siap. Ni ke terbeliak biji mata. Allah, gelap pun tak nampak apa ni guys. Jadi kalau gambar bulat-bulat macam ni kan, macam tak nampak apa, tapi nampak macam muka guys Cuba korang lihat ni, ada mata, mulut macam patung Annabelle macam tu. Betul tak? Muka macam patung Annabelle. Okey. Tapi nak kena zoom. Okey, terbeliak biji mata. Betul ke guys? Korang percaya tak guys ni? Gambar macam Annabelle sikit, ada rambut dia dekat belatan tu, ada mata kiri, mata satu terbeliak, mata sebelah tak nampak, lepas tu ada macam mulut begitu. Okay, tapi nampak gambar ni macam real kan, tak pasti apa dia kata begitu. So kita layan je gaya ni kita layan saja. Okay, jap. Okey, dah terangkan. Oi, terkejut. Ni yang dah brightness kan. Tadi nampak macam ada muka guys. Betul lah guys. Macam nampak ada penampakan muka lah. Tapi tak apa-apa jelas lah. Ada mata, ada mulut begitu di tempat yang gelap. Okey, macam mana, apa pandangan korang berkaitan dengan hal tersebut? Adakah korang percaya atau tidak lah? Okey, naikkan brightness. Pernah juga intern di sini tahun 2016. Yang tahu tu tahulah. Okey, tak ada benda pun. Bukan satu tapi tiga. Okey guys, itu kongsian orang. Macam mana? Perkongsian yang pertama ni, korang percaya atau tidak? Layan atau tidak? Pada awal ni tak nampak guys yang warna hitam tu. Tapi sebabkan ada orang share zoom dan sebagainya, memang kecil lah guys Kalau tengok ni memang sangat kecil, memang tak perasan. Jadi okay, AJ dapat hati. Boleh lah kalau nak kata percaya tu, mungkin betul gangguan yang dialami, kita tak nafikan. Sebab mana datang wajah yang tiba-tiba nampak macam Annabelle tu kan. Okay, tak apa guys.
Okey, pada footage yang seterusnya guys, iaitu gambar tahun 2022 kot. Cuba zoom ni nak zoom ni yang malas ni. Okey, tapi tak apalah sebab nak mencari pula. Lepas tu dia bulatkan terus, kita tengok je lah guys. Okey, apa yang AJ nampak kat sini lah berdasarkan pematian AJ, mungkin dia masukkan dekat kawasan tingkap dia tu guys. Nampak tak warna hitam? Macam ada rambut begitu. Tapi tak jelas penampakan tu bentuk apa. Cuma nampak warna hitam seperti ada rambut. Tapi tak ada muka dan sebagainya guys. So kita tengok komen orang guys. Betul tak AJ cakap tu ada penampakan seperti rambut begitu. Okey, scary-nya muka dia, siap pegang hadiah lagi. Ni bergurau lah kan. Okey, pencuri dekat belakang. Aku tak nampak pun. Zoom dekat tingkap belakang. Macam Slenderman. Hantu Slenderman dekat belakang tu. Okey, macam-macam Itu bayang-bayang pagar rumah sahaja. Entahlah bang, awal-awal tu bersangka macam tu lah. Tapi sebelah rumah tu bumbung dia flat saja. Lepas tu tengok ada kepala. And tempat tu saja yang macam gelap, yang tak ada bayang-bayang. Apa pun alhamdulillah dia tak pernah kacau. Stickman. Aduh, macam-macam tak apa-apa jelas. Jadi bila tak apa-apa jelas, boleh jadi bayangan dan sebagainya. Macam-macam kemungkinan lah. Begitu kita tak nampak shape yang bentuk rupa hantu begitu. Tapi tak apa, perkongsian yang sangat menarik. Okey, tak apa. Okey guys, kita pergi pada yang seterusnya guys. Yang ni dah. Okey, yang ni pula daripada Haziq SMA. Dia kata masa cuti di Bali ramai yang balik. Kolej aku jauh dari rumah, memang stay lah jawabnya. Jadi dekat sini dia ambil gambar, nampak seperti ada penampakan dekat ruangan, kalau tak silap je koridor tu berwarna putih begitu. Okey, nampak koridor rasanya tu. Koridor, maksudnya belakang tu apa belakang tu adakah kawasan lapang, berlubang begitu bangunan dia, ataupun dalam rumah, ataupun dalam bilik, tak pastilah. Tapi dia kata ini adalah penampakannya lah. Cuba kita tengok dekat komen di bawah guys. Terlebih dahulu, you know what, aku tidur masjid malam tu. So dia tak tidur kat asrama dia, dia tidur masjid lah. Mana geng bulat-bulat? Tolong bulatkan, aku tak nampak. KMK pernah sesat label tak keluar-keluar almost 15 minit. Rupanya label kosong semua. KMK tu apa guys? Boleh komen tak? Dia tak pasti lah KMK tu apa. KMK kan tu, dulu back to 2020 pernah ada juga gambar lain. Tapi macam tu lah tempatnya. Ponti tu bertingkik kat toilet wing berhadapan. Okey, dia kata begitu. Dia nampak lain ni. Dalam tandas scary-nya. Oh, tandas ke tu? Dalam tandas ke? Mungkin boleh jadi juga dalam tandas, bukan koridor kosong. Okey. Okey, meremang aku pernah kena kacau banyak kali dekat KMK. KMK apa guys? Aduh, College Matrikulasi Kedah. Betul tak? Salah. KMK Changlun ke? Okey, boleh share kalau siapa tahu tempat ni kat mana guys. Dek, kat Matrik Kedah tempat yang sama pernah ada dulu time I belajar 2019. Bila kongsi ramai-ramai ni mungkin boleh jadi ya jugalah guys. Mungkin boleh jadi penampakan tu betul lah, pasal orang kata memang ada kes, ada cerita kat situ. So kita layan seterusnya guys. Footage yang seterusnya, video I crop. By the way, masa ni I dengan husband saja dekat luar. I suruh dia record tapi I record hutan. Apa betul? Oi, bunyi apa tu? Apa benda tu? Bunyi apa pula tu? Video 2 saat macam ni rakam macam mana ni? Aduh. Dia sebut house boom ke? Bunyi macam nak muntah dah. Mana hantunya? Ke suara tu bukan suara manusia? Suara sis lah, suara. Aku tu cari gambar footage punya suara. Okay, duduk rooftop dia best lah. Menyesal pula dengar meremang. Okay, orang Rusia. Orang Rusia kan tu. Okay guys, kita dengar guys. Bunyi hantu kan? Wow. Macam Rusia punya word kan. Aduh, ada mak lawak Aduh. Okay, macam mana? Video 2 saat. Macam mana kita nak tahu bunyi tu bunyi hantu ke tidak guys? Okay, satu lagi, bunyi pun tak jelas. Bunyi ni macam-macam boleh jadi lah. Kalau memang dia ada words percakapan yang memang tiba-tiba tak ada orang dengar, ada orang.
AJ tak nak komen lah video. Tapi kalau korang percaya okey lah. Tapi benda ni susah nak kita kaitkan dengan perkara misteri. Sebab bagai kemungkinan boleh jadi. Tapi AJ tak nak komen kritikan. Kita just nak layan dia. Kita percaya je lah guys kalau orang kongsi. Okay, sleep dekat kampung rumah nenek I. Korang dengar je lah. Nanti I sambung cerita. Awak bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sleep. Cakap lah tidur kat rumah kampung nenek kan. Scary because nenek I dah meninggal. Okay, dia ada bunyi lah kan. Dia dengar ada bunyi mengerang nangis. Bunyi tak kan. Ada nenek dia tu. Gelap lah kan. Gelap lah kan. Macam mengerang kesakitan. Tapi AJ tak rasa lah bunyi bunyi binatang ke apa ke. Sebab tak kait dengan bunyi macam tu lah. Bunyi binatang macam mengerang kan. Okay, nenek you kena tindih ke? My mum kena tindih bunyi macam ni. Tahu, tapi perlahan sikit. Nasiblah Allah tu kuatkan pendengaran saya dan ambil saya kedap bunyi luar. Okay, dia kata begitu. Nenek I dah meninggal lama dah you. Continue usually I akan sleep dekat rumah cousin I sebelah rumah dia. But malam tu I teman mak I sebab nak kemaskan rumah pusaka dia. My mum ni jenis tidur mati. I belum tidur. At first I dengar bunyi orang ketuk lesung batu, but I buat tak tahu. Second time bunyi air dalam bilik air nenek I. Dan yang bunyi sumpah macam dekat sebelah weh. Esok tu I tunjukkan video ni dekat mak I. Mak I cakap sebelum ni I meninggal dia selalu bunyi macam ni. Bunyi macam mengerang lah. Tu macam pelik guys kisah ni. Okay, siapa yang menangis Dia kata kalau nenek dia dah meninggal. Tapi tadi kita dengar bunyi tu macam bunyi orang tua yang sedang mengerang guys Wow. Okay, sambung cerita. Apa sambung nak cerita ni? Memang dia dah cerita habis lah. Kita dengar suara tu tapi dia gelap lah guys. Waktu dia tengah tidur. Itu bunyi abang kau mengigau. Kita tak pasti lah kan bunyi. Tapi memang jelas itu bunyi memang sumber baca orang sedang mengerang, kesakitan begitu. Tapi dia kata dia tinggal dengan mak dia je sebab dia temankan mak dia kemas rumah pusaka. Tetapi dia kata tak ada orang, mereka berdua saja. Dan suara tu pun agak scary macam tu lah. Macam mana? Korang percaya tak? Okay, yang ni dah. Okay, yang ni dia kata my boyfriend send me. Asyik my boyfriend dia. Yang video sebelum ni my boyfriend juga. Send me this video from his friend. And this is the road he used to take. Alah, ni macam pernah tengok lah guys Macam pernah tengok lah. Macam berjalan lah itu pocong tu. Tapi dia tak nak kritik lah kalau dia percaya. Tapi hari tu pun my boyfriend. Maksudnya bukan sumber yang utama lah. Bukannya perkongsian dia sendiri yang rakam. Tetapi perkongsian orang lain dia share kat sini lah. Tapi tak apa dah, kita layan je lah. Macam mana korang percaya tak hantu pocong ni? Tak silap ni pernah viral juga. Daripada mana dah. Kalau orang lain cerita lain, yang ni pun cerita lain. Begitulah. Jadi kalau korang percaya, korang layan saja guys Okay, ini pula daripada Farizal Ismail. A few years back, kakak dengan adik perempuan tengah drive. Okay, yang ni dah guys. Yang ni apa benda pula? Yang ni dekat hospital nampak ada mayat kan. Nampak ada mayat. Ada bunyi sikit. Kita ni biasa lah bunyi macam ni. Okay, itu saja. Tapi tengok komen lah guys. Sebab kalau mayat ni AJ lebih pada menghormati mayat lah. AJ tak nak kata bila kita nampak mayat itu adalah hantu tak baik guys Itu satu perkara yang tak baik lah. Kalau dia mayat, kita kena hormat pasal dia meninggal dunia. Dia nak hadap alam yang seterusnya. Jangan kita kata mayat jadi hantu sebagainya. AJ tak berapa setuju lah. Kalau korang setuju, itu terpulang pada masing-masing lah. Tapi kalau AJ lebih kepada menghormati akan mayat tu lah kalau boleh. Sebab tu AJ tak buat rakaman. Kalau dekat kawasan perkuburan pun AJ ada prinsip yang AJ tak akan buat lah kat kawasan perkuburan. Pasal itu tempat orang meninggal. Whether ada hantu ke tak ada hantu, kita hormat orang yang telah meninggal dunia guys. Okay.
Macam hospital Sungai Buloh bilik mayat. So kalau bilik mayat, apa seramnya guys okay. Apa seramnya tak pasti lah guys Tapi kalau orang kongsi kisah bilik mayat ni, sebenarnya macam ni lah. Kalau ada gangguan yang dialami, kalau melibatkan orang yang telah meninggal, orang yang telah meninggal tu urusan di dunia dia dah habis. Melainkan kalau dia ada pendamping ataupun ilmu lah guys itu yang melibatkan gangguan tu. Orang nampak passion yang sama ataupun bunyi mengarut ke apa ke kan, yang itu adalah dia punya kadam dia lah. Dan itulah yang berlaku gangguan. Kalau melibatkan orang mati tu hidup balik ataupun orang yang mati tu mengganggu, sebenarnya itu salah lah. Orang yang mati ni dah habis lah dia punya urusan. Dia yang tinggal dia punya gangguan, dia punya kadam lah tu guys Okey, hampa nampak hampa terror daripada Micha Moni. Ini last lah guys Lepas tu nanti kita sambung part 3 pula. Okey, apa yang nampak? AJ tak nampak apa-apa sebab AJ memang susah nak mencari benda. Kita tengoklah dekat komen kalau ada. Nampak dia sedang memerhatikan akak dan family. Betul, mana? Belakang pokok. Pendek umur kalau tak nampak juga. Belakang pokok guys. Belakang pokok. Kita zoom guys. AJ tak nampak rupa bentuk ni. Mana dah? Belakang pokok. Ada pokok kelapa kan? Lepas tu belakang pokok tu tak nampak lah guys. Kalau orang bulat-bulat bagi ni nampak lah kot. Ni ke akak? Atas sikit elok je jenguk belakang pokok tu. Atas sikit. Je nampak lah ada warna putih kan. Warna putih tapi tak nampak muka ke apa benda ke. Tak nampak lah pula. Pattern tu mananya. Aduh teruk betul lah aku punya pencarian ni. Kemain mengintai tu. Alamak tak nampak guys. Tak nampak. Kalau dia kata zoom atas sikit ni kan, yang kat atas pokok kelapa ni, mana mukanya, mana hidungnya, mana tu je tak perasan, tak pasti lah benda tak. Okay, benda macam ni kalau dia kata seram lah guys Kalau kata seram lah. Itu je lah perkongsian kita pada malam ni. Kalau boleh tak nak drag video ni panjang sangat, tapi mungkin akan jadi panjang lah guys Okey, itu saja perkongsian pada malam ni. FJ tak ada apa-apa ulasan berkaitan dengan footage dan penampakan tersebut. Itu adalah perkongsian orang ramai yang mereka percaya bahawa itu adalah gangguan. Cuma kalau sumber tu adalah sumber daripada dia sendiri, FJ okey lah. Tapi kalau macam tadi dia kata from my boyfriend, this video is apa benda semua daripada orang lain dan sebagainya, daripada kawan dia, my boyfriend, betul kawan dia pula. Itu susah kan pasal benda tu memang dah viral lah. Je dah tengok lah video berkaitan dengan penampakan pocong macam berjalan tu. So guys, macam mana kepercayaan korang? Adakah korang percaya footage yang dikongsikan oleh orang ramai atau perkongsian kisah seram yang dialami orang ramai? Tapi yang AJ rasa macam real daripada yang semua tadi adalah yang pertama tadi. AJ rasa lah yang dekat butik tu nampak macam ada memang muka. Kita pun pelik, macam mana muka macam Annabelle ada kat situ kan. Sebab hantu Malaysia kan muka dia lain-lain. Muka dia macam hantu putih anak apa semua. Muka macam hantu raya, muka macam hantu toyol macam tu lah kan. Ataupun hantu pocong. Tiba-tiba hantu macam muka hantu Annabelle ada dekat belakang hitam tu telah di brightnesskan begitu. So pelik lah, ada mata dan sebagainya. So guys, itu saja perkongsian je pada malam ni. Apa pendapat korang boleh share dekat ruangan bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan video yang seterusnya part 3 guys. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.